Oh, nampak dia keluar. Wow. Sedap lah paste ni. Senang lah aku nak buat yang gejang lepas ni. Pakai paste kimchi aku je. Unlimited kat dalam kilang tu. Annyeong. Hari ni Kak Kinci nak buat yang gejang. Yang gejang ni apa Kak Kinci? Dia ketam mentah marinated Korea yang pedas. Makan ketam ni mentah-mentah ke Kak? Ya. Walaupun dia mentah tapi dia rasa manis macam tu. So jom Kak ajar macam mana nak buat. Kat mana Kak Kinci selalu dapat ketam-ketam fresh? Kak Kinci dapat kat Pasar Nelayan. Pasar Nelayan Kelanang tu ada kat sana. Dia betul-betul sebelah JT Kelanang ni. Memang nelayan turun-turun hidup-hidup lagi. Lepas tu kita beli tapi itulah dia kecil sikit kan. Dia kecil sikit biasalah nelayan. Ada hari kita dapat yang besar-besar. Ada hari yang kita dapat kecil-kecil. Aku pergi time hari dia dapat kecil-kecil. So kita reda je dek janji dia hidup supaya kita tak keracunan makanan. Sebab kita makan mentah. Sebenarnya satu jenis je tapi colour dia lain. Bila Kak perasan Kak tengok yang jantan-jantan semua biru cantik-cantik. Yang betina-betina dia colour dia grey-grey sikit. Macam mana kita nak tahu jantan dengan betina? Kak suka soalan kau. Tengok ketam jantan dia punya sepit lagi besar. Sepit dia lagi besar daripada ketam betina sebab jantan kan suka tunjuk-tunjuk bicep. Yang paling ketara sekali perbezaan jantan betina dekat dia punya apron ni. Kat apron dia. Kalau jantan, apron dia lebih tirus. Kalau betina, apron dia lebih lebar. Sebab apa lebar? Sebab dia nak simpan telur macam ni. Dia nak simpan telur macam ni. Macam mana kita nak tahu ketam tu halal ke tak? Halal, haram, halal, haram. Kita akan masuk ke sesi halal haram bersama netizen. Macam penat lah layan korang ni. Benda semua di hujung jari. Tak tinggal nak taip macam tu pun susah. Kau kalau kritik aku, kalau jadi netizen, dekat comment section laju je kau taip. Itu haram. Kau Kinci makan benda haram. Kalau kau nak cari fact check, sikit punya susah kau Ramai gila orang. Dah kutuk-kutuk aku sebab makan ketam Perancis. Suka ketam ni haram. Ini ketam batu. Kan semua ketam yang tak ada pendayung ni haram dimakan. Elok je kau makan king crab tu. Tak ada siapa pun cakap king crab tu haram. Sama macam ketam Perancis tu. Ada orang cakap, nama dia obviously ketam Perancis. Ada yang komen, aku selalu jumpa ketam ni kat Tanjung Karang dia. Nama ketam tu, ketam Perancis. Kalau nama ketam tu ketam Tanjung Karang, ayah tu ketam Tanjung Karang. Celah mana dekat Perancis ada Tanjung Karang. So macam mana kita nak siang ketam ni untuk buat yang gejang. So mula-mula kita buka dulu dia punya apron ni. Buka dulu apron dia, Kak selalu buang apron dia ni. Buka, oh dia ada tomali dia. So benda yang korang kena buang, first Kak akan buang gills dia. Pisang dia ni kita akan buang. Kenapa buang Kak? Itu favourite saya. Ni dia macam filter air. Yang hujung-hujung ni, dia tak diisi dek. So kita potong je. Nak senang makan, kita potong dua. Potongkan dia dua. So nanti dah bersih macam ni, kita akan bilas dia dengan air. Bila dia fresh, dia confirm. Akak tak siapa nak makan tomali dia yang warna oren tu. Bila dia fresh, dia confirm manis. Kok mana saya nak dapat ketam hidup? Saya bukan di pasar Kelanang sebelah rumah. Tak apa, kalau korang boleh guna ketam frozen ke ketam-ketam kat pasar yang dah mati pun tak ada masalah. Tapi kalau korang bimbang bau dia, dan dia bau-bau lebih ekstra sikit. So korang boleh rendam dengan anything cuka lah. Ataupun acidic. Kak tak suka sangat rasa cuka. Cuka for me, dia punya bau dia dan rasa dia tak kena sangat dengan akak punya palate. So akak lebih suka lemon ataupun limau. So anything yang korang ada acidic lah, yang kita buat dia punya sos. Untuk dia punya yang gejang, Kak Kinci nak guna paste kimchi akak je. Sebab dia punya recipe dia ingredients almost the same. Yang mana yang tak ada kat dalam ni macam minyak bijan dengan ada sos. Yang ini kita akan tambah. So akak selalu mendengar korang punya pendapat. Bila kita punya paste kimchi memang 550 gram. Memang korang boleh buat 2 biji kobis. Lepas tu tengoklah feedback Kak. Saya ni nak makan seorang. Saya nak buat sebiji je kobis Kak. 550 gram tu banyak sangat Kak. Boleh tak buat volume yang lebih kecil sikit? Boleh. Kan buat volume yang baru 300 gram untuk korang. So 300 gram kau dapat banyak mana? Kau dapat banyak ni. Cukup untuk sebiji kobis besar. Kita nak guna untuk ketam kita tadi kita ada 3 ekor ketam. So kita tak payah guna banyak sangat kot. Kita guna separuh. Kalau korang betul-betul buat sikit sangat separuh biji kobis ke, simpan dalam peti beku. Peti beku boleh tahan setahun. Akak nak letak minyak bijan 2 sudu. Kicap cair 2 sudu. Tambah lagi garlic 1 sudu. Lepas tu sebabkan paste kimchi kita bukan jenis yang sangat manis. Kita untuk yang gejang ni kita kena a bit manis-manis sikit sebab dia makan fresh. So akan nak letak sesudu lagi. Sesudu lagi gula. Paste kimchi kita memang tak manis. Kalau dia manis sikit tu, most of the manis tu datang daripada buah. Apple, pear, persimmon yang kita letak. So yang next kita akan nak letak daun bawang. Simple gila bahan-bahannya ni. Kalau tak nanti kau kena letak gochugaru lah. Macam-macam lah kau nak kena letak kat dalam ni. Nak tak? Salt and pepper sikit. Senang. Senang dah ada paste kimchi ni. Okay, kita rasa. Perfect. Jom kita marinate kan. Sebab ketam kita tak banyak, sos kita pun banyak. Kak just angkat ni daripada air lemon tadi terus masuk. Sedap lah paste ni. Senang lah aku nak buat yang gejang lepas ni. Okay, kita gaulkan kaki-kaki dia dulu. Boleh buat banyak lagi sebenarnya ni.
Ish, patut akak guna 1/4 je daripada sos paste tadi. Just galkan je saja. Tak sabar nak makan benda ni besok. Warna dia pun cantik weh. Ini dah siap dah. Tak sampai setengah jam. Cantik kan colour dia? Sebab apa cantik? Sebab kita guna real gochugaru. Dah siap kau, korang boleh marinatekan dia. Masukkan dalam balang. Kita kena marinatekan dia at least overnight. Tapi sebabkan dia mentah, tolong jangan marinate lama-lama. Ini bukan kimchi dia. Kau kena habiskan dalam, akan habiskan dalam 3 hari je. Akan scoop in dia punya sos. Sos ni sumpah sedap. Aku rasa macam genius betul. Aku genius betul aku menggunakan paste kimchi aku. Genius betul saya ni. Kak, sudahlah kau riak. Aku dah cakap aku kat sini hanya untuk riak. Kita akan marinatekan dia overnight. Besok kita akan mukbang. Ada part 2. Yang ini tak boleh elak, dek. Memang kena ada part 2. Aku... Oh. Nampak dia keluar. Wow. Jumpa part 2. Kak Kimchi